Bluey ialah salah satu kartun yang paling disukai di dunia sekarang. Tetapi tidak semua watak mendapat layanan yang sama daripada peminat. Ada yang sangat disayangi, ada yang benar-benar meletihkan untuk ditonton, dan ada juga yang berada di tengah-tengah, bergantung kepada siapa yang anda tanya. Dan hari ini, kita akan melihat watak-watak yang paling disukai dan paling dibenci dalam Bluey, dan sebahagian daripada ini mungkin benar-benar mengejutkan anda. Mari kita mulakan dengan bahagian yang dibenci, kerana sejujurnya, ia lebih menyeronokkan. Pertama sekali, Park Tour. Dia muncul dalam episod Granny Mobile di mana dia ingin membeli skuter mobility Doreen. Dan sejak dia tiba, dia memang teruk. Dia bersikap kasar kepada semua orang di sekelilingnya. Dia memecahkan cawan dan enggan membayarnya. Saya tak akan bayar untuk semua ini. Dia menyalahkan Chili. Dia memanggil Bandit gemuk dan kemudian dia mula menjerit kepada Muffin yang baru berumur 3 tahun dan hanya bermain-main. Dan kemudian, di penghujungnya, selepas semua orang bersusah payah membantu dia mendapatkan skuter elektrik, dia menjelirkan lidah kepada mereka. Selamat tinggal. Dia adalah salah satu watak yang wujud semata-mata untuk menjadi tidak menyenangkan dan dia melakukannya dengan sangat berkesan. Kemudian ada Hercules, anak anjing Saint Bernard yang sering memaksa Winton untuk berbaring di atas tanah supaya dia boleh melompatinya. Tiada siapa yang mahu bermain permainannya. Tiada siapa yang meminta permainannya. Tetapi Hercules tidak peduli kerana dia lebih besar daripada orang lain dan dia tahu perkara itu. Baiklah, saya akan berdiri di sini dan buat begini sahaja. Menggunakan saiz untuk menolak budak-budak yang lebih kecil bukan sesuatu yang elok. Dia hanya muncul sekejap tetapi meninggalkan kesan yang kuat dan bukan yang baik. Sekarang, ini adalah satu watak yang lebih memecah belahkan orang daripada yang anda jangka. Tina, kawan hayalan Bluey dari episod musim ketiga dengan nama yang sama. Kamu boleh jumpa Tina. Tina, dia kawan kami. Tina tidak kelihatan. Dia menyebabkan kerosakan yang sangat tidak munasabah untuk watak yang secara teknikalnya tidak wujud dan keadaan kebersihannya memang membimbangkan. Maaf, tapi awak berbau. Ya. Bila kali terakhir dia mandi? Gigi dia gugur, yang mana rancangan itu anggap sebagai perkara biasa. Dia abaikan nasihat, dia bergaduh dengan kawan hayalan lain dan dia sangat merosakkan dalam versi asal episodnya sehingga pencipta terpaksa menulis semula hanya untuk menjadikan jalan cerita berfungsi. Kebanyakan orang yang bercakap tentang Tina dalam talian bersetuju. Dia memang menjengkelkan untuk ditonton. Dia memang direka untuk jadi huru-hara, tapi itu tidak menjadikannya lebih mudah untuk ditonton. Seterusnya ialah Coco. Pudel merah jambu itu bukan jahat dan ada peminat yang benar-benar menyukainya. Tetapi Coco mempunyai tabiat mementingkan diri sendiri dengan cara yang sangat tertentu. Dalam Wild Girls, dia cuba memaksa kawan-kawannya hanya bermain permainan yang dia mahu. Dalam Circus, dia mendesak Bluey untuk menjadikan Mackenzie sebagai suami olok-oloknya. Dia tidak mendengar apabila jawapannya adalah tidak dan itu cepat menjadi membosankan. Menjadi anak bongsu daripada 9 adik-beradik mungkin menjelaskan mengapa dia berkelakuan sebegini. Tetapi memahami sebabnya tidak selalu membuat tingkah laku itu lebih mudah untuk ditonton. Judo adalah kes yang serupa. Dalam episod Butterflies, Judo benar-benar bersikap kasar terhadap Bingo. Dia tidak mahu bermain dengannya dan membuat Bingo rasa seperti dia langsung tidak bernilai. Siapa kawan saya? Dia meminta maaf pada akhir episod itu, tetapi detik itu tetap diingati oleh orang ramai. Ramai peminat mendapati Judo menjengkelkan walaupun dalam episod di mana dia tidak melakukan apa-apa kesalahan dan ia kebanyakannya berpunca daripada cara dia melayan Bingo pada masa itu. Sekarang, mari kita bincangkan tentang ayah Chloe. Dia bukanlah seorang yang jahat langsung, tetapi dia jenis yang sangat menjengkelkan yang orang dewasa akan kenal serta-merta. Dia tidak boleh berhenti membetulkan orang lain. Dalam episod Octopus, kanak-kanak sedang seronok bermain satu permainan dan dia menghentikan semuanya untuk menjelaskan bahawa anggota badan sotong sebenarnya adalah sesungut dan bukannya lengan. Tiada siapa pun yang bertanya. Permainan itu berjalan dengan baik. Dia tetap perlu menyatakannya. Dia benar-benar ingin turut serta dengan kanak-kanak lain tetapi tidak tahu bagaimana untuk mematikan bahagian otaknya yang perlu sentiasa betul walaupun semua orang hanya mahu bermain. Ramai orang pernah jumpa seseorang yang betul-betul seperti itu. Mungkin sebab itulah reaksi terhadapnya sangat kuat. Dan kemudian ada Datuk Bob. Ada peminat yang langsung tidak tahu dia masih hidup. Pernah ada teori seketika bahawa dia sudah meninggal dunia. Apabila dia pertama kali muncul dalam episod Imbas Kembali Fairy Tale, dia tidak ingat nama anak lelakinya sendiri dan tidak melakukan apa-apa untuk membantu Bandit mula bercakap semula. Dia seorang ayah yang memang tidak begitu ambil peduli. Dan itulah bahagian yang sukar dimaafkan oleh peminat. Dia muncul semula dalam The Sign selepas berada di India yang menimbulkan lebih banyak persoalan daripada jawapan. Juri masih belum membuat keputusan tentang Atuk Bob. Sekarang, mari kita beralih ke bahagian yang disayangi. Dan ada beberapa watak hebat di sini. Snickers tidak mendapat banyak masa di skrin, tetapi peminat yang menyayanginya sangat setia. Dia adalah anjing berkaki pendek yang sentiasa terakhir dalam setiap perlumbaan dan dia langsung tidak pernah kelihatan terganggu dengannya. Dia hanya teruskan memberi semangat kepada semua orang walaupun dia masih beberapa langkah di belakang. Ada sesuatu yang benar-benar menyegarkan tentang watak yang mempunyai kekurangan tetapi tidak menjadikannya masalah sesiapa pun. Dia hanya hadir dan berseronok. Peminat suka perkara itu tentang dirinya.
muffin tersenarai dalam kedua-dua senarai bergantung kepada siapa yang anda tanya. Ada orang yang menyukainya. Dia memang kelakar, sukar dijangka dan membawa tenaga ke setiap episod yang rancangan ini tidak akan ada tanpanya. Tetapi ramai penonton mendapati dia meletihkan. Amukannya agak terlalu realistik. Dan jika anda pernah berurusan dengan kanak-kanak kecil yang tidak cukup tidur, beberapa episod Muffin terasa kurang seperti komedi dan lebih seperti imbas kembali. Dia memang bukan watak yang mudah. Dia adalah seorang kanak-kanak yang belum belajar mengawal dirinya lagi dan rancangan ini tahu betul bagaimana watak itu digunakan walaupun sukar untuk dituntun. Calypso adalah salah satu watak yang paling disukai ramai dalam keseluruhan rancangan ini. Dia adalah guru yang paling bijak dan paling peka yang boleh dibayangkan. Dia memahami apa yang sedang dilalui oleh murid-muridnya tanpa mereka perlu menjelaskannya. Dia membimbing mereka untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Dan ada sesuatu yang hampir ajaib tentang cara dia bertindak. Sentiasa hadir dengan tenang, tidak pernah memaksa, sentiasa tahu apa yang diperlukan pada saat itu. Setiap peminat pasti ingat Calypso. Jean-Luc hanya muncul dalam satu episod, tetapi peminat yang menyayanginya sangat lantang mengenainya. Dia adalah anjing Labrador yang bertutur dalam bahasa Perancis yang ditemui oleh Bluey semasa berkemah dan hubungan mereka serta-merta dan tulen. Orang ramai menyimpikan untuk melihat dia kembali dan memainkan peranan yang lebih besar dalam masa depan Bluey. Dia hanya muncul sekali dan sejak itu terus hidup dalam kalangan peminat. Rusty mungkin watak sampingan yang paling disukai dalam keseluruhan siri ini. Ayahnya seorang tentera. Jadi dia menganggap ketiadaan dan ketidakpastian sebagai perkara biasa dalam hidupnya. Dan dia melakukannya tanpa menjadikan ia masalah orang lain. Dia teruskan hidup, bermain dengan adil, melayan semua orang dengan baik dan menjadikan setiap permainan lebih menyeronokkan sebaik sahaja dia sertai. Episod seperti Army dan Cricket sangat menyentuh hati orang dewasa apabila anda faham konteks apa yang Rusty hadapi di rumah. Ramai ibu bapa meninggalkan komen mengatakan mereka menangis menonton episod-episod itu. Itu bukan reaksi yang anda jangka apabila menonton seekor anjing merah kecil bermain kriket. Frisky sangat disayangi oleh semua. Dia adalah kawan baik Chili, ibu baptis Bluey dan separuh daripada salah satu pasangan terbaik dalam rancangan ini. Dia penyayang, mesra dan lucu dengan cara yang sangat semula jadi. The Sign memberikan Frisky salah satu perkembangan emosi terbaik dalam keseluruhan siri ini. Tiada siapa yang berkata buruk tentang Frisky. Chili bagi anak-anak perempuan itu sama pentingnya seperti Bandit, malah lebih lagi. Dia kuat, penyabar, sangat penyayang dan secara diam-diam adalah orang yang paling berkebolehan dalam keluarga Hila. Dia melindungi impian anak perempuannya, sentiasa ada untuk keluarganya walaupun dia keletihan dan melakukan semua itu tanpa memperbesarkan perkara tersebut. Chili memang layak menerima setiap kasih sayang yang diberikan oleh peminat kepadanya. Bingo, memang disayangi oleh hampir semua orang. Sebabnya ialah kerana segala yang dilakukan terasa sangat nyata. Dia teruja, seperti mana kanak-kanak sebenar merasa teruja. Dia juga kecewa, seperti mana kanak-kanak sebenar merasa kecewa. Walaupun dia kadang-kadang sukar, anda tetap faham kenapa dia bertindak begitu. Hubungan dinamiknya dengan Bluey adalah nadi utama rancangan ini. Mereka bergaduh, mereka tidak sependapat. Tetapi kehangatan di sebalik semua itu sentiasa ada. Dan bingo, bukan sekadar watak sampingan. Dia ada episodnya sendiri, arka ceritanya sendiri dan detik-detik di mana dia membawa keseluruhan cerita itu sendiri. Mackenzie adalah salah satu watak yang paling disayangi dalam seluruh komuniti peminat. Dia tenang, bijak, baik hati dan sangat serasi dengan Bluey. Dalam satu cara, rancangan ini telah secara senyap-senyap membina ke arah itu selama bertahun-tahun. Peminat sangat menyayanginya. Dan berdasarkan segala yang kita tahu tentang masa depan Bluey, ada kemungkinan besar Mackenzie akan menjadi lebih penting dalam cerita pada masa akan datang. Kemudian ada pula Bandit dan tidak banyak lagi yang boleh dikatakan tentang Bandit yang belum pernah disebut berulang kali. Tetapi, sebab orang ramai menyayanginya adalah sangat khusus. Kerana dia bukanlah sempurna. Dia juga melakukan kesilapan. Dia letih. Dia ada hari-hari yang buruk yang tiada kaitan dengan anak-anaknya. Tetapi, dia sentiasa ada. Apa yang Bluey lakukan dengan Bandit yang kebanyakan rancangan lain tidak lakukan ialah membiarkan dia menjadi seorang yang penuh dimensi. Dia mempunyai keinginan, kekecewaan dan detik-detik keegoan yang sebenar. Dan kemudian, dia mengetepikan semua itu kerana situasi memerlukannya. Itulah sebabnya dia begitu menyentuh hati. Dan itulah sebabnya Bandit Hila mungkin adalah bapa animasi yang paling disayangi pernah dicipta. Dan seperti biasa, jumpa lagi dalam video seterusnya.